tengok sebelum tukar engine mounting masuk reverse lah, reverse. Oh, see? Gegar baik. Kau tengok tangan aku. Tak nampak gegar Aku rasa sebab DJI ni dia dah ni ada stabilizer, tapi gegar sebenarnya. Tak ada power steering. Memang ada jahanam tayar. Tapi tak apa, tayar ni pun nak tukar nanti. Tayar China tak grip. Dia dah gerak baru, sedap lah. Berpeluh ketiak mat. Inilah dia kancil. Kita nak restore balik kancil ni guys. Ni dia engine mounting SM mode. Apa nama dia? Benda ni rubber engine mounting auto parts. Nampak sangat OEM. Tak apalah, tak kisah kan. Ni dia kancil 660 insulator engine kit. So hopefully okay lah. Okay, ni aku on aircon sekali. Aircon dia okay, sejuk lah, boleh lah. Boleh lah, sejuk ke aircon dia. Tapi dia gegar dia dengan dah dengar tak bunyi tu? Bunyi apa lah tu? Timing belt ke? Tak tahu lah tu. Tapi kalau on aircon ni dia memang slow lah, slow. Dia kurang power. Yelah, aircon pun dah habis berapa horsepower kan. Oh, kau tengok dia punya gegar dia. Masuk N lah, masuk N baru okey sikit lah. Tapi still gegar. Walaupun dah masuk gear N, tapi dia masih bergetar ni. Sebenarnya dia bergetar ni. Tak tahu nampak ke tak. Sebab apa, DJI ni dah ada stabilizer kan, tak nampak. Tapi tak apalah, tayar on aircon lah. Tengok, kalau tak on aircon dia terus senyap. So macam-macam aku nak tukar nanti ni. So ini first benda yang aku buat dekat kancil ni ialah tukar engine mounting. Yep, first kali, sebab dia bergegar teruk sangat. Kita takut benda lain rosak kan. So kita tukar engine mounting. Tingkat pun pakai rolling baik, tak ada power. Okay guys, aku dah sampai dekat workshop. Dekat je, sampai 2 minit daripada rumah aku. Okay, boleh. Dia pampu mau buka. Di bawahnya itu kos pampu mau turunnya. Okay. Kita tak boleh tukarnya. Okay, dapat boleh je. I drop dulu hari ni, nanti esok I ambil lah. Okay dah, jom. Dia cakap esok siap. Kita balik rumah jalan kaki je. Penat siap jalan kaki. Okay guys, kancil dah siap. Tapi aku belum test lagi. Moment of truth, kita dah tukar engine mounting. Kita tengok, kita start. Jaya tak? Gegar lagi ke tak? Bismillah. Mana kunci dia? On dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, tak gegar lah Ziak. Gempak weh. Apa sedap. Kita masuk gear dulu. So gear N pula, reverse. Ui, tak gegar. Kurang gegar tapi tak seteruk hari tu lah, betul lah. Gempak weh. Okay, masuk N. Kita try. Sekejap. Bismillah. Kat aircon. Lepas tu kita masuk R. Oh, sedap weh, senyap weh. Dia gegar tapi tak adalah macam nak roboh kan. Oh, gempak. Best. Weh, senyap weh enjin. Oh, berbalis je. So, dia punya total damage. Kita tengok receipt. Mana receipt tadi? Ni receipt. So, total damage dia 290 sebab ada tukar valve pula. Cover gasket. Engine mounting 117. Okey lah, 117 campur dengan workmanship 220 dalam 340. Okey lah. Kalau tak, kedai ni charge aku 400.5. So aku dah save dalam 100. Okay, not bad. Ayo pulang, jom. Boleh letak kat dashboard baik. Tak gegar dashboard. Dia punya teruja tu kan, sebab benda tu berjaya disettle kan. Yes. So tengoklah. Memang shock baik bawa dia.
tengok guys. Aku buka aircon lagi ni. Aircon full. Lepas tu dekat gear N tak gegar guys. Kalau aku masuk gear R pun dia tak bergegar teruk lah. Gegar lah tapi tak adalah sampai yang terpadam enjin kan. Sebab itu dia gegar sampai enjin terpadam tu. Cuma tu lah aku nak tanya korang ni kan. Ini kan jarum temperature dia ni memang tak akan naik ke macam ni? Ke dah rosak lah? Dia kadang-kadang naik, kadang-kadang tak naik. Aku pun confused. Hari tu dia naik tapi tak sampai separuh, lepas tu dia turun balik bawah. Okay guys, ya aku rasa tu saja setakat ni. Bye. Aku sebenarnya ada beli satu ni cover tayar ni sebab satu tak cukup kan. Kita cuba pasang boleh tak? Oh, tak pecah. Oh, berjaya siap. Oh, perfect. Oi, mantap. Berjaya guys. Oh, dah cukup dah semua cover tayar aku.